Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah Okey, terima kasih kerana telah klik dan menonton video ni dan didoakan semoga sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dipermudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Okey. Apa cerita ini bang? Gitar special hari ni iaitu gitar Playtech. Saya pertama kalilah dengar brand ni dan saya baru pertama kalilah terima gitar ni. Owner saudara Rizwan Effendi ataupun Apek daripada band Terbabur. Right. So terima kasih Apek kerana telah sudi mempercayai Hemat PC Guitar Works. Right. So ni gitar beliau banyak dipakai untuk kegunaan gig, jamming, home recording dan sebagainya lah. Boleh follow Facebook beliau, Rizwan Effendi ataupun Apek Terbabur. Okey, jadi penampilan istimewa lah. Ni adalah antara gitar bajet lah gitar version version yang mampu milik. Harga dia lebih kurang 1K harga dia. So yang ini dia pattern memang pattern Flying V lah, inspired daripada Gibson. Yang first buat gitar Flying V adalah Gibson lah. So yang lain tu dia follow belakang lah Jadi dia pakai stop bar tailpiece macam biasa lah. Dia ada tone automatic dan owner dah tukar Seymour Duncan Sentient neck dan Seymour Duncan Pegasus bridge. Yang ini bukan saya yang tukar. Yang ni masa baru sampai memang dah ada dah pickup ni. Cuma ada nak repair wiring sikit. Right. Jadi dia punya fret dia ni size medium jumbo. Dia belum sampai regular jumbo lagi. Right. Lebih kurang 2 point berapa saya ukur. 2.4 kot. Macam tu lah. Dia agak rendah sikit. Jadi biasa untuk gitar macam ni sesuai lah. Kita nak main riffing memang best lah gitar ni. Dia tak terlalu besar sangat. Kalau untuk soloist biasanya banyaknya suka yang size besar. Nak grip sedap kan. Nak vibrato ke apa memang best lah. Tapi untuk yang ni dia dia mengikut Gibson punya style. Dia pakai medium jumbo. Jadi sedap kita nak main riffing. Kalau kita nak main riffing untuk fret besar ni pada saya lah kan. Untuk main rhythm. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi banyak yang pemain macam Dave Mustaine apa semua tu. Memang diorang akan pakai fret medium jumbo. Tu yang saya tahulah masa dia pakai gitar Dean tu kan. Saya ada gitar dia kat situ. Dia punya signature memang pakai medium jumbo. Okay, so yang lainnya gitar ni saya kurang periksa lah, kurang selidik, tak sempat nak selidik pasal gitar ni boleh tahan juga masalah dia dan agak memakan masa juga kan. Nanti saya cerita apa yang masalah dia tu. Alright. Jadi dia punya headstock memang headstock style spear macam ni lah. Okay, dia punya truss rod cover pun style Gibson, style besar macam tu. Termasuklah dia punya pick guard macam ni. Alright. Okay, ni sound dia bang. Okay, saya lupa nak beritahu. So yang ni saya dah pasang split coil jenis push. Dia bukan push pull. Dia push. Okay. So dia punya sound untuk clean macam ni lah. Alright, so ni bridge pickup yang pakai Pegasus ni. So kita push je. Dia bunyi dia slightly light. So dia bunyi sebelah je lah kan. Okay, so ini neck pickup Sentient humbucker. Jadi yang ini push. Dia crystal clear bunyi dia kan. Dia light sikit. Dia punya tone dia tu. Right. Jadi nak sebut pasal pickup ni lah kan. Pickup actually gitar ni walaupun gitar bajet tapi bila dah masuk pickup yang bagus dia mampu menghasilkan kualiti sound yang bagus lah. Apatah lagi kalau kita pakai amp yang bagus, efek yang bagus, dia akan jadi bonus untuk sound gitar tu jadi lebih terampil. Jadi kalau ikutkan nak cerita pasal gitar-gitar bajet ni, walaupun kita beli gitar bajet, so kita boleh upgrade lah kan? Daripada segi bridge, daripada segi port, potentiometer dia, daripada segi pickup, fret, size dan sebagainya, stainless steel ke apa ke. So kita beli gitar yang murah tu, so the body is there, the neck is there. So kalau kita rasa sedap, boleh upgrade lagi. Cuma dia akan memakan time and cost lah.
Itu pada pandangan saya lah. Right. So ini sound kalau saya blend single pickup sini dengan single pickup sini, kita dah coil split dia. Macam kaset ni kan. Sedap bang bunyi dia. Saya kalau single coil split, saya memang suka pakai channel yang tengah lah kalau 3-way ni kan. Suka pakai, dia blend single coil sekali tu, so bunyi dia sedap. Okay, sekarang ni kalau direct amp, ini sound direct amp. Sekejap saya matikan delay. Right, bridge pickup. Ini single coil. Okay, ni humbucker, Shimmer Duncan Pegasus. Saya memang dah biasa main Flying V, so saya tak ada masalah lah nak main kangkang macam ni kan. Okay, kalau push-push untuk coil split, bridge pickup. Right, so Sentient split coil. Humbucker. Dengar kan dia punya differ sound dia tu kan. Jadi bila kita tambah effects untuk direct sound ni, effects delay, kalau tambah chorus, yang ini chorus saya pakai chorus Assemble Boss, dia tak deep sangat dia punya chorus dia tu. Saya just letak light je and just nice je nak dengar kan. So kalau nak dengar sound yang apa nama ni, multi effect saya ini lah. Right. Memang best lah kita ni. Okay, kalau direct sound, kalau direct amp, sound untuk overdrive, humbucker, bridge. Boleh dengar kan dia punya garing dia tu kan, walaupun dia direct amp. Alright. Memang best lah kita ni. Okay, so sebut pasal itu bahagian sisi yang baik lah. Okay, kita cerita sisi bahagian yang kurang elok sikit. Alright, so gitar ni, okay, sebelum saya nak cerita pasal gitar ni punya dark side dia, bukan dark side lah, maksudnya dia punya defect yang ada tu. Okay, saya nak ambil kesempatan untuk video kali ni nak merungkai sedikit sebanyak isu tentang actually macam ni. Lebih kurang beberapa bulan lepas ada, saya tak ingat lah bulan berapa, ada seorang customer, kita ada berbincang lah, berbahas pasal gitar, cerita-cerita lah pasal gitar, happy-happy nak tambah pengetahuan apa semua tu. So dia ada keluarkan pendapat dia mengenai gitar mahal dengan gitar murah.
Ya dia hantar tu gitar murah lah kan. So dia kata ni dia yang kata saya tak suka sangat lah beli gitar-gitar mahal ni. Saya tengok kualiti sama je kan. Baik saya beli gitar murah macam ni kan. Harga dalam 600 lebih tu 700 macam tu lah. Saya masa tu saya tak berminat nak meneruskan perdebatan. Dia dah macam nak open lah, bola tanggung kan. Kan. So yalah pendapat masing-masing. Jadi saya tak berminat untuk meneruskan perdebatan. Sebab apa? Sebab saya takut dia kecil hati. So saya terus potong cerita, saya terus buka cerita lain lah kan. So benda tu berkubur macam tu je lah. Cerita tu saya tak berminat nak cerita, nak berdebat. Mungkin pasal mood saya tak ada masa tu. Jadi ada gitar macam ni, so saya nak cerita lah beza gitar mahal dengan gitar murah. Alright. So pertama, gitar ni saya mengambil masa 2 jam untuk pasang pick guard saja. Itu satu. Yang kedua, gitar ni sengit. Jadi saya tak dapat detect gitar ni sengit sampailah saya dapat detect pick guard dia sengit. Baru saya tengok betul-betul, okey. Patutlah dia sengit pasal gitar ni sengit. Maksudnya patutlah pick guard tu alignment dia tak betul, saya tak boleh nak tutup. Lepas tu dia sengit. Ada gap dekat sini. Dua-dua bahagian. Sini ada gap, sini pun ada gap. Dia yang teruk belah mana? Belah bass side. Belah bass side ni sengit. Lepas tu pick guard ni kalau kita buka, dia akan keluarkan sekali anchor, drop in anchor untuk tube-o-matic ni dia terkeluar sekali. So benda tu tak proper lah. Yang ini boleh buka, tapi yang ini dia tersekat pasal lubang dia kecil. Lepas tu yang lainnya dia punya lubang pickup untuk bridge pickup ni kecil. Mungkin sesuai untuk humbucker basic yang biasa size dia, tapi bila masuk Seymour Duncan ni dia kecil. Terpaksa saya kikir balik, right? Jadi masa mula-mula gitar ni saya nak tukar dia punya port push port ni untuk split coil. Dan saya dapati ada routing dia pelik lah dekat sini. Dia straight, lepas tu tiba-tiba ada macam tu pula kan. Rupa-rupanya bila saya selidik, okey, yang ini mungkin disebabkan selector tak muat. Okey, tak apalah. Maknanya toggle switch ni tak muat. Okay, so dia menyebabkan routing tu terpaksa di-revise balik. Dia extend sikit lah lubang tu. Walaupun ditutup dengan pick guard, tapi daripada situ kita boleh tahu dah kat situ ada problem coordination. Maksudnya coordination tu maybe department ni dia terpaksa buat macam ni. Sampai dekat department yang buat pick guard ni, yang pasal elektronik ni, dia terpaksa buat macam ni. Coordination tu tak ngam. So yang lainnya, dia punya pick guard dia sengit. So pick guard dia sengit ni, saya terpaksa kikir dekat sini. Alright, so case gitar ni sekarang ni dia tutup perfect tau. Dia tutup perfect. Okay, sekarang ni kita tengok dekat sini sengit. Ada lubang sengit. Lepas tu kat sini dia lari. Sini langsung ni okey dah sikit. Ni lari. Lepas tu dia terangkat lah. Dia kembung. Dia kembung. Dia kembung. Okay. So kalau saya betulkan sini, so ini dah okey, yang ni kembung. So pick guard dia sengit. So no wonder lah itu saya buka dengan owner ni, saya buka pick guard ni, benda ni terangkat sekali pasal dia tersangkut kat sini. Kita teruskan bulan yang awal yang kedua ini. Right, so ini yang dah okey lah. Saya dah adjust yang ini, dah korek sikit. Dah bulat besar sikit. So yang ni pun saya dah kikir dia. So dia dah straight. Dah dapat dia punya alignment dia balik. Tapi dia ada tapi dia. Switch dia jadi macam ni.
Dia stroke dia belah sini. Biasa kita main patutnya stroke belah sini kan. Tapi dia tak boleh stroke belah sini. Kalau saya pusing belah sini, dia sangkut. Nampak dia punya ni. Dia punya slug dia ni dah sangkut. Yang ini yang okey lah, tapi dia jadi macam ni. Maksudnya kalau kita nak main tu, main kita kena macam ni lah. Kita tak boleh macam ni. Kita kena tolak macam ni. Dia macam ni. Selalu kita main tolak sini kan, senang main kan. Tolak sini. Dekat sini tu yang saya boleh perasan ada gap dekat sini. Saya check kan, belit ada gap dan alignment string spacing ada lari sikit. So dekat sini jarak dia jauh, sini jarak dia dekat. Kita boleh nampak dekat situ. Tapi bila saya main, so far dia tak mengganggu sangat lah untuk playability. Still okay, nak bend okay, nak vibrato okay. Dekat tali satu ni tak ada masalah, nasib baik lah kan. Dan dia punya nut dia kecil. Dia kecil daripada pangkal fretboard ni. Pangkal dia kecil sikit. Jadi dekat sini saya faham lah kenapa dia jadi lari dekat sini. Pasal maybe dia punya ukuran kat sini ada lari tak sama dengan body. Dia bolt on kan. Dia bolt on. Jadi tak tahulah sama ada kesilapan dekat sini. Yang saya tengok kat sini ada ketirisan dia ada dua lah. Satu dekat sini, potongan kayu tu tak ngam dengan nut plastik. Nut plastik tu dia memang molded, memang itulah saiz dia. Tapi fretboard tu dia jadi besar. Menyebabkan nut tu nampak kecil. Sebenarnya nut tu dah okey dah kan. Sebab saya tengok dia punya alignment dot inlay dia ngam cantik. Cantik. Antara dua lah, sama ada dia salah pasang nut ataupun dia salah potong. Maybe ada nut yang saiz besar sikit ke apa ke, so tak adalah nampak kecil kan nut ni kan. Daripada segi uneven fresh, banyak lah. Banyak dia punya uneven fresh je. Dan kesemuanya obvious. Untuk kes kita ni saya buat full fret leveling lah. Sebab sampai ke ujung ni dia ada banyak uneven fresh juga kat ujung ni. Dekat sini ada retak. Okay, kita ni baru beli bang. Saya tak ingat lah beberapa bulan ada retak. Lepas tu jointing dia ada gap. Kalau tengok kat sini jointing dia ada gap kat sini. Dia punya neck pocket, lantai neck pocket tu dengan neck heel tu dia tak ngam, dia tak balance. So dia ada gap. So daripada situ saya tak tahulah, maybe daripada disebabkan itu dia menyebabkan neck ni ada retak ke, saya tak pastilah. Alright. Okay, dia punya port dia ni come back pada cerita yang pick guard tak boleh tutup tadi tu kan. Okay, saya pasang, okay, sebelum saya cerita pasal pick guard tu, saya cerita pasal port. Port gitar ni dipasang dengan value A250K. Right, Assalamualaikum. Right, so update kita yang ni kita dah masuk ke copper shield ni. Jadi just nak maklum lah kan. So port yang dah sedia ada ni dia pakai A250K. So untuk volume ni dipakai A250K. Jadi A250K ni untuk single coil boleh lah. Ini pun sama A250K. So yang satu untuk push-push tu, yang push-push tu memang dia dah sedia ada 500K, so tak ada masalah. So yang ini sound tak dipergi ni, yang ini nak masuk humbucker pakai 500K. So yang ini saya tukar lah saya tukar, kalau tak ada sound dia tak pergi lah ni. Saya tukar tapi yang jenis apa nama ni, yang 500K punya value Right, harap maklum. A250K, which is dia bukan hanya lah, dia compatible dengan pickup single coil. Sedangkan pickup ni pickup humbucker. Power pula tu kan, main metal kan. Memang tak compatible lah dengan 250. Sound dia jadi muffle. Maksudnya untuk humbucker, dia memang sifat dia, kalau traditional punya pembuatan, sound dia memang besar, kelam sikit bunyi dia. Dia perlukan value port yang tinggi. Maknanya makin tinggi nilai port tu, value dia tu,
So makin clear, makin open clarity lah. Jadi untuk 250K ni untuk single coil. So single coil ni tone dia dah tajam, dia perlukan tone port yang bright, yang warm. Value yang rendah. So single coil dia kena pakai 250, humbucker kena pakai 500K. Jadi terpaksa tukar. Jadi masalah dia itulah tak boleh tutup pick-guard, and saya ingatkan saiz port tu yang masalah menyebabkan tak boleh tutup. Saya tukar balik port yang lain yang kecil, yang sama saiz dengan asal tapi 500K punya value lah, pun tak boleh masuk juga. Saya terpaksa modify lah lubang kat sini, dengan saya terpaksa modify hujung pick-guard ni baru boleh masuk. Makan masa lebih kurang 2 jam setengah. Lepas tu dia punya skru pickup ni saya dah tukar lah, sebab yang asalnya saya tengok ini bukan skru pickup dia ni kan. Skru dia dah dia skru lain lah kan, skru yang bukan untuk pickup. So saya dah pasang balik skru yang memang skru Seymour Duncan punya. So memang ada spare part banyak kan. So saya dah pasang balik. Disebabkan pick-guard tu tak boleh tutup, saya terpaksa potong skru tu. Skru tu kan panjang kan, saya terpaksa potong. Okey, boleh tutup tapi kat sini pula tak boleh. Rupa-rupanya apa bang? Rupa-rupanya dia punya selector dia tadi tu. Selector dia. Sebab saya adjust ke sini stroke dia. Sekarang yang ada ni stroke dia ke sini. Sebab kat sini macam biasa kita main kan ke atas ke bawah kan. So saya nak pusing dia tak boleh. Maknanya saya terpaksa switch dia balik, pusing ke arah sini. Maknanya kalau kita nak main kena macam ni lah. Kita tak boleh macam ni. Kita tak boleh main macam ni. Kita kena main macam ni. So itu yang saya cakap tadi, coordination tu masalah, ada problem dekat situ. Alright. So sebenarnya masalah dia ada banyak lagi lah, ada berturutan demi masalah dia tu. Tapi dia masalah dia bukanlah setiap satu dia ada masalah, tak. Maksudnya masalahnya berflex tu masalah biasa. Dia yang masalah dia adalah dia punya pick-guard ni tak boleh tutup. Lepas tu dia punya neck alignment dia sengit. Itu saja. Nak repair benda tu agak makan masa jugalah. Sebab dia makan masa sebab kita nak cari punca tu tak jumpa. Nak cari punca tu kan. So kita belik. Okey, dah jumpa tu. Okey. Dia masih sengit tapi kita tengok lubang dia dah tak ngam. So kita terpaksa tebuk lah. Tebuk, kikir balik baru dia okey. Baru dia ngam lubang tu. Barulah boleh masuk. Apa kaitan yang saya cerita tadi tu dengan perdebatan yang sahabat kita tadi tu. Yang dia kata dia malas nak beli gitar mahal. Pasal beli gitar murah ni pun okey juga. Macam tu lah. Itu pendapat dia lah kan. So pada pandangan saya pula, kalau gitar-gitar mahal ni makin lama makin mahal tapi kualiti masih sama. Actually masalah ni bukan kat gitar je bang, benda lain pun sama. Kasut, jam, handbag, baju, seluar, gadget, pick pun dah naik harga, kualiti sama juga. So macam tu juga kalau kita jual contoh nasi lemak kan. Dia jual nasi lemak, barang mentah makin mahal. So kita pun naikkan harga tapi kualiti kita, nasi lemak kita nak naik ke ataupun masih maintain. Ibarat macam tu lah bang. Ibarat macam tu lah. Masalah ni masalah global. Harga naik mungkin disebabkan currency, macam-macam lah. Jenis shipping, tax naik, apa semua. Kita punya duit kecil. Itu masalah biasa lah. Jadi, apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini, segala apa yang masalah saya cerita dekat gitar ni, tak ada. 90% saya rasa tak ada dekat gitar-gitar yang premium. Jadi kalau yang mana-mana sahabat pakai gitar yang premium tu, cuba tanya ataupun cuba komen, ada tak masalah yang macam ni dekat gitar tu. Macam saya sendiri pakai gitar high end, ada banyak saya gantung. Kadang-kadang saya tak main sampai setahun pun ada. Bila saya main balik, dia punya tuning masih stable. Kalau lari pun lagi sikit-sikit je. Sebab dia punya tali tu dah overstretch kan. So kita just main balik, tali masih fresh. Macam kalau saya banyak refret gitar-gitar yang low end, kalau saya gantung, neck dia meleding balik. So tuning stability dia dah jadi drop. Dia jadi ni. So kita kena adjust balik truss rod. Pasal apa? Grade kayu. Alright, grade kayu tu dia kalau yang mana bagus tu lasak lah. Ataupun kadang-kadang gitar yang high end ni, yang cecah harga 15K, 20K, 10K macam tu kan.
Actually ada kayu-kayu tu kayu yang terpilih, kayu-kayu yang aging, yang dah lama dia simpan 5 tahun, 10 tahun. So dia buat gitar tu ada yang limited edition. Rupa sama je Les Paul, sama je Ibanez, tapi kenapa harga dia mahal? Pasal benda tu lah, benda yang tersirat kita tak nampak kan. Benda-benda macam tu lah. So kalau yang macam kes-kes gitar macam ni, dia dah cat putih, kita tak nampak apa benda yang berlaku behind the scene, kita tak tahu. Jadi macam contoh kes gitar yang saya pernah buat, saya cat sebelum ni, gitar tu gitar audio. So cantik lah ada ni semua, tapi saya tahu yang ni vinyl. Jadi saya terpaksa kopak vinyl dia tu. Tahu tak saya jumpa apa? Kayu tu dia dah gam-gam, ada bentuk 3 segi, ada bentuk 4 segi, ada bentuk panjang, tapi dia raut lah, cantik. So kayu tu sebenarnya kayu yang wasted, kayu yang dah terbuang, mungkin dia tak nak rugi ke apa, dia buat gitar lagi pakai kayu yang itu. Campur-campur, dan dia balut dengan vinyl. Harga dia beli 1,800. Macam ni lah bang. Biasanya pembuat-pembuat gitar yang premium ni bang, diorang biasanya nak kata menipu dalam kerja, saya tak rasa macam tu lah. Sebab diorang ada pakar, diorang ada tenaga pakar, tenaga QC yang bagus. So diorang buat tu dengan ada etika, ada prinsip. Itu yang saya faham lah, yang saya tengok, saya kaji, saya baca dan saya tengok melalui YouTube dan sebagainya. Saya tengok QC dia, macam PRS apa semua tu kan. Walaupun ada OEM dia ada site personal dia yang in charge benda tu, orang yang berkelayakan. Berbanding dengan, saya cerita ni bukan untuk gitar ni je lah, maknanya untuk umum lah, untuk gitar-gitar yang bajet. Jadi macam owner gitar ni, Apek ni, dia bukannya ada gitar yang ni je. Ini mungkin dia buat belasahan je kan. Dia ada gitar high end dia, jangan risau. Banyak gitar high end dia, Jackson lah apa semua dia ada. Cuma saya ambil kesempatan untuk gunakan gitar ni, video ni untuk ceritakan tentang gitar mahal dengan gitar murah kan. Maksudnya masalah gitar ni kita boleh faham, oh nampak macam okey, kualiti dia sama macam gitar Gibson contoh sama macam gitar Gibson ni, baik aku beli gitar macam ni. Macam tu lah, itu yang kita nampak. Tapi yang kita tak nampak, itulah dia. Kan. Sebab penilaian kita masing-masing tak sama. Macam saya ni buat gitar, repair gitar, jadi mata saya dengan mata sahabat-sahabat of course tak sama kan. Dia macam tu. Okay, so itulah dia saya punya pandangan lah tentang gitar murah dan gitar mahal. Tentang harga naik tapi kualiti masih sama tu, kita kena faham lah kualiti tu apa yang dimaksudkan kualiti tu. Kita faham tak apa maksud kualiti tu. So kualiti tu adalah satu produk yang dah mengikut spesifikasi ataupun standard yang betul, yang tepat. Tak semestinya yang high tech, as long dia mengikut prosedur yang betul, benda tu akan jadi betul, akan jadi cantik, tak ada sengit, tak ada ini semua. QC dia pun power, walaupun bukan gitar yang mahal sangat kan. Saya boleh bagi contoh lah beberapa gitar-gitar macam ni, tapi saya tak nak lah bagi nampak macam bias pula kan. So kena pandai pilih lah, kena pandai bertanya lah. Satu contoh lah saya boleh bagi Tanglewood. Gitar Tanglewood bagus. Tanglewood, Yamaha Music pun bagus. Yamaha Music pula, Yamaha Pacifica pun bagus. Ada banyak lah lagi. Tapi macam brand-brand Epiphone tu semua tu ada tier-tier yang dah tinggi, diorang dah bagus dah. Kualiti bagus, tak ada sengit, tak ada apalah. Sampai Epiphone pun dah ada orang cerita rompak dah. Epiphone kan. Okay. So gitar ni saya dah buat balik dia punya pickup tuning, saya dah rewiring balik gitar ni. Jadi dapatlah dia punya push-push ni. Saya lagi suka push-push bang daripada push-pull. Kadang-kadang nak push-pull ni kita nak tarik atas, kadang-kadang pit tercapak. Kan. Kalau macam ni senang, tekan je. Memang just nice lah gitar ni kan. Saya suka lah gitar ni. Tapi itulah, nak bagi dia elok tu letih sikit lah kan. Ni sound multi effect saya.
secara keseluruhannya gitar ni sebenarnya okey. Okey sangat gitar ni kan. Dia punya neck dia memang sedap. Dia punya neck dia selesa apa semua kan. Selesa, cuma ada defect-defect tu. Defect yang tak sepatutnya berlaku lah kan. Tak sepatutnya berlaku, tapi itulah susah kita nak cakap. Mungkin ada gitar yang sama macam ni, yang production yang lain mungkin okey. Tapi yang Apek dapat ni yang tak okey pula. Kena set up balik, betulkan alignment dia balik apa semua kan. So yang lain tu okey, finishing cantik. Okey, sebut pasal finishing. Buat apa kita beli gitar mahal, gitar yang murah ni pun okey, kualiti sama je. Kita ambil ayat yang itulah. Okey. Kualiti tu ada banyak. Maksudnya kualiti barang, kualiti bridge, kualiti pickup, kualiti pick guard. Ada yang pick guard dia tak sama, ada yang ABS, ada yang plastik biasa kan. Kalau kena tina dia cair. Dia macam tu. Ataupun kalau kena sinaran UV yang suhu bilik biasa, cuaca bilik tu, dia jadi pudar. Dia tak sama macam yang ABS punya kan. Dia ada lain dia punya kualiti. Cat. So kalau yang macam ni, macam saya banyak buat cat So yang ini cat putih tu dia nipis, dan yang ini bukan polyurethane ke nitro ke, bukan. Yang ini adalah saya tengok ni pandangan saya dan saya rasa feel dia tu. Yang ni varnish biasa ataupun clear biasa. Clear biasa. Senang cakap macam ni, kalau kita pakai nitro ataupun kita pakai polyurethane, so nitro ni kalau macam saya punya lah, tina saja RM90, RM98. Tina. Kalau polyurethane lagi mahal, 120 tina. Belum masuk cat, belum masuk hardener, belum masuk clear lagi, dia mahal. So bila kita pegang tu, so macam memang professional punya vibe lah. So kalau macam ini, kalau yang mana dah biasa pegang gitar mahal, dia pegang gitar dia dah tahu dah. Pasal apa? Cat tu, kita boleh rasa cat dia tu. Dia ada beza je bang antara clear dengan tu yang saya masukkan kualiti tadi tu. Dia ada banyak tuning machine, ada kualiti dia. Dia macam tu. So kita jangan tengok luaran, ni kualiti sama je ni. Pada saya lah, saya agree to disagree lah. Maksudnya kita tak boleh nak disagree langsung sebab mungkin pandangan orang-orang yang macam ni bergantung pada pendedahan ataupun exposure yang dia dah lalui. Maknanya kalau dia tak pernah pegang gitar yang mahal, so dia akan cakap macam tu lah. Kalau dia dah pegang, dah main, dah rasa, baru faham. Saya cakap ni jangan kecil hati pula. Ini saya punya pandangan. Kalau tak setuju, tak ada masalah. Alright. Okay. So yang ini sound gitar overdrive yang daripada Multi-Effect. Kalau saya pakai sound metal, garing bunyi dia lah. Pick up je lah kan. Jadi untuk gitar yang macam ni, harga dalam 1K, dia punya pick up 2 biji ni pun 1K, so dah cecah 2K. Dah cecah 2K. So kalau macam kalau kita ada amp yang bagus dan apa semua tu, so gitar ni dia dah hampir setanding lah dengan gitar-gitar premium. The board, macam saya cakap tadi, kita beli gitar murah, the body is there, tak kira lah cat apa ke, but the body is there, the flying V pattern. Kita upgrade itu, upgrade ini, upgrade tukar gotoh ke, tukar fret celesty ke, so dia akan menghampiri standard itu dah jadi high end. Betul tak? Kan? Dia jadi high end. Tapi itulah dia cost lah. Dia punya cost dia tu jadi mahal lah. So tak ada benda subjektif kan. Nak kata apa nama ni, yang ini saja betul, tak boleh. Dia sebenarnya pada pandangan saya tak ada betul, tak ada salah. Masing-masing punya pandangan. Cuma saya bagi pandangan ni berdasarkan pengalaman saya lah. Right. Okay. Saya neck pickup ni, dia punya tone dia tu. Sekejap, ini sound metal. Dia punya intonation masa saya cek mula-mula, yang belah bass side flat, yang belah treble side sharp. Semua saya dah betulkan balik. Dia punya ni bila kita tekan, bila kita open string, dia okey. Tapi bila saya tekan dekat fret 12, dia flat untuk yang apa nama ni, untuk tali bass side. Untuk yang tadi 3, 2, 1 semua sharp. Saya dah tarik balik. Bila kita tekan tu terus on note lah.
dia punya note dia tepat lah. Iaitu kalau ada pendiri kahwin pasti ada berbondong yang tanya-tanya dia awak bangun dari sampai pada tempat duduk ini terus hidup. Itu pada pandangan Tok Pawang tu. Jadi tapi selepas dia dah dapat melatih, maksudnya dia dah dapat kesan melatih ada dekat majlis tu, dia cuba nak ambil melatih tapi melatih ni pun lari. Okey, lama yang teka-teka kan kenapa cerita ni macam pelik sangat. Okey, tunggu dulu. Jadi sejak daripada tu Tok Pawang ni akan berpindah dari fasa satu majlis ke satu majlis untuk cari si melati. Secara keseluruhannya gitar ni pada pandangan saya boleh beli, tak ada masalah, boleh beli, cuma kena buat sedikit penambahbaikan, kena hantar setup lah, maksudnya kena check apa ketirisan yang ada. Biasanya gitar-gitar macam ni memang ada lah, cuma banyak dengan sikit je dia punya defect dia tu. Kalau saya paling takut lah kalau gitar tu sengit, bukan paling takut lah, maksudnya kalau gitar tu sengit nak repair dia, aduh, kena pergi mamak dulu ni. Kena pergi Nescafe dulu. Saya nak buat tutup pigat ni sampai pukul 7 pagi, saya call wife saya kan, tolong hantar nasi lemak. Dah makan nasi lemak 8.30 pagi barulah sambung balik kerja, pasang balik. Maknanya saya, sebab dia jadi lambat tu pasal saya tukar port. Satu port besar wiring tak boleh masuk, saya tukar port kecil pun tak boleh masuk juga. Maknanya bukan pasal port besar ke kecil ke masalah dia punya lubang kat sini dengan alignment kat sini tak betul. Pick guard dia tak betul, kena kikis betul-betul, barulah dapat masuk. Maknanya pick guard ni kalau saya keluarkan, dia punya pole ni untuk Tune-o-matic ni dia maintain kat situ, dia tak tersangkut. Okay, last one sebelum kita nak mengakhiri sesi ni. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton sampai habis. So apa yang saya katakan tadi tu hanyalah pendapat saya saja. So kalau tak setuju tak ada masalah. Masing-masing punya pendapat. Cuma kita kena bezakan fakta lah dengan yang mitos, kena beza kan. Yang fakta tu that's it. Itulah fakta dia. Ada setiap benda tu ada sebab dia. Design dia buat macam ni, kena buat macam tu, ada sebab dia. Kenapa dia mahal, ada sebab dia. Kita nak cerita pasal currency ke apa semua, memang kita tak boleh control lah benda tu. Macam ibarat macam kita jual nasi lemak tadi, kalau barang mentah naik, beras naik, harga apa semua, kita pun terpaksa naik harga, tapi kualiti nasi lemak kita macam tu juga kan. Macam itulah bang itulah perjalanan takdir hidup kita ni. Okey, hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih Apek kerana sudi mempercayai Hemat Pensii Kita Works. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you brother Right.